Okay, selain daripada properti, apa lagi yang tak perlu dirisaukan? Adakah seperti kenderaan? Okay, selain daripada properti, apa lagi yang tak perlu dirisaukan? Adakah seperti kenderaan? Kenderaan ni kalau kenderaan yang itu kita tengok, sebab sekarang kalau macam kenderaan punya pinjaman kan, dia ada auto life, dia panggil auto life. Okey. Auto life ni takaful jugalah. Bila kalau macam kita beli kenderaan, kita boleh tanya je sale advisor, sale advisor ataupun pihak mana institusi kewangan yang ada. Adakah ada tak dilindungi oleh takaful? Dilindungi takaful ataupun kita panggil, kita boleh mohon untuk auto life. Okey, faham. Sama juga pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi pun kita ada takaful untuk melindungi peminjam lah. Pinjaman peribadi syariah compliance lah. Syariah compliance. Faham. Bagi saya Duyufur Rahman ni ataupun bakal haji ni, kita cuma perlu sediakan dirilah untuk kita fokus pada ibadah kita kat sana nantilah. Sebenarnya tak ada apa perlu dirisaukan kan, sebab apabila nama telah dipanggil, insya-Allah lah segala-galanya dipermudahkan, betul kan Tuan Haji? Betul. Kita dah berusaha, kita dah buat yang sebaiknya, dan selebihnya kita tawakal lah. Sebab dekat sana sebenarnya tak ada apa pun perlu dibelanjakan kan sebenarnya, melainkan kalau yang mana yang berhasrat untuk nak membeli belah, tapi itu bukanlah satu keperluan sebenarnya kalau nak ikutkan kan. Betul. Sebab yang lain yang orang kata basic needs tu semuanya dah, dari segi kewangan tu bagi saya tak perlu risau dah, sebab segala pembayaran yang kita buat di semasa potongan untuk pergi menunaikan ibadah haji tu dah termasuk sekali. Dah cukup kan sebenarnya. Itulah betul. Pembayaran tu adalah kos-kos perjalanan, pergi dan pulang, penginapan, makanan, semua dah cukup. Betul. Bagi saya kalau dari segi kewangan ni Duyufur Rahman tak perlu risau sangat. Semua dah lengkap lah bagi saya. Tabung haji dah menguruskan yang terbaik lah.